Ini dia guys, pokok jambu air. Ada 3 pokok guys di sini. 1 sini, 2 di tengah-tengah tu, 3 yang di hujung tu. Mari kita tengok dia dekat-dekat. Ini kawasan paya guys. Dan kawasan ni selalu banjir. Dan tanah dia pun tak sesuai. Ini kira sudah 1 tahun lebih, tapi begini juga guys. Mungkin tanah paya ini tak sesuai, dan juga dia selalu dilanda banjir. Coba anda tengok yang ini. Ini kira tanam masa yang sama guys. Tapi yang ini tengok sudah besar. Sebab yang ini ada angkat dia tinggi sikit. Yang dua-dua di belakang itu tanam biasa saja. So sekarang ni nak korek semula dia guys. Nak simpan pun tak guna. 1 tahun lebih, dekat 2 tahun pun dia tak besar juga. Jadi kita angkat balik, kemudian kita akan tambah sikit tanah. Tanah lain lah, bukan tanah payah, kira tanah yang bagus sikit. Kemudian kita angkatkan pokok itu bagi dia tinggi sikit guys, supaya dia tidak banjir. Macam mana nak korek semula, kemudian nak ganti tanah dia, kemudian macam mana kita nak angkat dia bagi tinggi, nak elak dari banjir. Anda boleh saksikan di episod yang kedua guys. Okey, sekian saja dari Angka untuk kali ini. Jumpa lagi guys di next konten. Okey, bye bye.